Hai semua, selamat datang ke Misi Mahir Wang. Hari ini kita akan mulakan satu pengembaraan yang super hebat untuk jadi seorang jago dalam dunia wang. Cuba fikir sekejap. Apa benda paling best yang korang teringin sangat nak beli sekarang? Mungkin basikal baru atau permainan video yang paling gempak? Untuk dapatkan apa yang korang nak tu, korang kena kuasai rahsia wang. Anggap je ni macam satu panggilan untuk pengembaraan korang. Dah sedia? Jom! Baiklah, setiap wira macam korang perlukan mantra ajaib kan? Dalam dunia wang ni pula, ada 4 mantra asas yang korang wajib tahu. Ini langkah pertama untuk jadi mahir wang. Okey, mantra yang pertama, mantra tambah. Senang je, mantra ni kita guna untuk gabungkan semua jumlah. Contohnya macam nak kira jumlah kos untuk beberapa rawatan perubatan ni. Kita cuma tambahkan semua sekali. 60,000 tambah lagi 60,000 tambah lagi 150,000. Boom, dapatlah jawapannya. Seterusnya, kita ada mantra tolak. Yang ni pula kita guna untuk tahu berapa baki yang tinggal. Katakanlah harga kereta baru tu RM108,800 dan korang dah bayar duit pendahuluan sebanyak RM11,500. Jadi, tolak je lah. Baki pinjaman bank yang korang perlukan ialah RM97,300. Senang kan? Mantra ketiga, mantra darab. Ini mantra paling power untuk jimatkan masa, terutamanya bila nak kira kos banyak barang yang sama. Bayangkan, sebuah kedai jual 20 buah motosikal, harga sebiji RM42,970. Takkan nak tambah satu-satu kan? Jadi, kita darab je. 20 darab jumlah tu, dapatlah jumlah jualan yang besar. Dan yang terakhir, mantra bahagi. Mantra ni penting bila kita nak kongsi wang secara adil. Contohnya, ada seorang penderma baik hati bagi RM650,000 kepada 4 badan amal. Macam mana nak bahagi sama rata? Gunalah mantra bahagi. 650,000 bahagi 4, jadi setiap badan amal akan dapat RM162,500. Adil kan? Wow, hebat! Korang dah kuasai 4 mantra asas. Tapi, seorang mahir wang sejati bukan setakat tahu cara guna duit tau. Dia juga tahu cara nak buat duit tu berkembang dengan sendiri. Jadi, jom kita bongkar rahsia di sebalik simpanan dan pelaburan. Okey, cuba bayangkan macam ni. Ada 2 tempat utama untuk simpan duit korang. Pertama, akaun simpanan. Anggap je ni macam peti harta karun peribadi korang. Selamat dan boleh ambil bila-bila masa. Sesuai untuk simpanan jangka pendek. Tapi, kalau korang nak duit tu membiak, ada akaun pelaburan. Yang ni pula macam korang tanam pokok duit ajaib. Mungkin kena tunggu lama sikit, tapi hasilnya boleh jadi lebih banyak. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling ajaib sekali. Bersedia ya? Kita akan belajar tentang satu kuasa rahsia yang dipanggil faedah. Inilah keajaiban sebenar dalam dunia wang. Okey, pertama sekali, faedah mudah. Apa benda ni? Senang je. Ia macam ganjaran atau terima kasih daripada bank sebab korang simpan duit dengan diorang. Bank akan kira faedah ni hanya berdasarkan jumlah asal yang korang simpan. Tak lebih, tak kurang. Tapi, faedah compound, yang ni memang super power betul. Bayangkan ya, korang bukan je dapat faedah atas duit simpanan asal korang tapi korang juga dapat faedah atas faedah yang korang dah kumpul sebelum ni. Macam bola salji yang bergolek dari atas bukit, makin lama makin besar. Ajaib kan? Nak tengok macam mana ia berfungsi? Jom kita tengok. Mula-mula, korang simpan RM2,000. Tahun pertama, dapatlah faedah RM36. Duit korang jadi RM2,036. Tahun kedua pula, faedah dikira atas RM2,036 tadi, bukan RM2,000. Jadi dapatlah lebih sikit, RM36.65. Nampak tak? Jumlah faedah yang korang dapat tu makin bertambah setiap tahun. Mula-mula sikit, tapi lama-lama boleh jadi bukit. Baiklah para mahir wang sekalian, sampai kita ke pertarungan terakhir. Ini adalah satu keputusan besar yang semua orang kena buat. Nak bayar guna tunai atau guna kredit? Katakanlah korang dah lama usia TV baru yang gempak ni. Kalau korang dah kumpul duit secukupnya, korang boleh terus bayar guna tunai. Harganya RM1,290. Bayar dan TV tu terus jadi milik korang. Selesai. Atau pilihan kedua, guna kredit.
Bayar sikit-sikit setiap bulan, macam RM120.90 sebulan selama setahun. Nampak macam sikit kan? Tapi, cuba kira. Bila korang dah jumlahkan semua bayaran tu, jumlahnya jadi RM1,450.80. Jauh lebih mahal daripada harga tunai tadi kan? Jadi, inilah pilihannya. Guna tunai, korang bayar harga asal yang lebih murah. Tapi kena sabar menabung dululah. Guna kredit pula, korang boleh dapat barang tu terus. Tapi, korang akan bayar lebih dan terikat dengan hutang sampailah selesai bayar. Pilihan di tangan korang. Dan tahniah, korang dah berjaya. Korang dah selesaikan misi dan dah belajar semua rahsia penting. Sekarang, korang dah bersedia untuk hadapi dunia sebagai seorang mahir wang yang sejati. Jom kita imbas balik sekejap kuasa-kuasa hebat yang korang dah buka hari ni. Pertama, 4 mantra ajaib. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Lepas tu, rahsia menyimpan dan melabur. Jangan lupa juga keajaiban faedah kompaun dan akhir sekali, kebijaksanaan memilih antara tunai dan kredit. Power kan? Jadi, sekarang dengan semua ilmu dan kuasa hebat ni, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan. Apakah matlamat pertama dalam misi kewangan korang sendiri? Fikir-fikirkan dan mulakan langkah pertama korang hari ni.